Ini bukan perkara baru, tuan-tuan. Mainan zahid ni bukan perkara baru. Ini kan anak murid dengan tok guru. Ini kan anak murid dengan tok guru, tuan-tuan. Kalau takkanlah dia boleh berdiri dekat atas pentas sampai pun nak agak amno menangis, sahabatku, engkau berdiri di balik jeriji besi, sahabatku, engkau umpama lilin yang membakar dirimu sendiri demi memajukan bangsa, sahabatku, lepas tu minum air. Orang menangis mana boleh minum air, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pernah besarkan anak, pernah bela bayi, ya. Bayi kalau menangis, tuan-tuan mana boleh bagi susu, tuan-tuan? Tuan-tuan bagi susu dengan botol susu tu dia baling. Kita semua bukan tak pernah besarkan anak, tuan-tuan. Bayi tu pun kalau menangis pun dia pun tak mau minum susu. Dia baling botol susu tu. Tapi Zahid dia menangis, dia boleh minum air. Punya wayang sandiwara Zaid Amidi tu tadi, tuan-tuan. Kemudian Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, ya, Azalina Osman Said meminta, doakan saya panjang umur, murah rezeki, kekal jawatan. Jangan doakan saya kahwin pula, kata Azalina. Kalau saya kahwin nanti tak sempat nak buat kerja, nak kerja sana kerja sini, nak jaga pasangan apa semua. Itu katanya pada hari ini, tuan-tuan. Saya pun tak ingatlah dia cakap tu. Kalau dia kahwin nanti tak sempat nak pergi mesyuarat, tak sempat nak buat kerja menteri. Asyik nak jaga pasangan aja. Tak tahulah pasangan tu yang dimasukkan jaga suami ke jaga isteri. Saya pun fikir juga ni. Kalau Azalina kahwin, tuan-tuan, dia kahwin dengan suami ke dia kahwin dengan isteri? Saya tanya aja, tuan-tuan, jangan marah saya ni. Yang dia kata dia nanti sibuk, tak boleh buat kerja, tak boleh pergi mesyuarat, nanti dia kena jaga pasangan. Itulah saya tanya, kalau dia kahwin, nanti dia jaga suami ke jaga isteri? Kan? Jangan doakan dia kahwin. Pelik ini, tuan-tuan. Dekat PKR sana pula, dia berlakon-berlakon kahwin, berangan kahwin. Pakai gaun pengantin warna putih, duduk atas kerusi pegang bunga pengantin. Ada seorang tu lah PKR Selangor, orang kuat anak Ibrahim lah tu. Kesayangan anak Ibrahim. Pakai gaun putih, pegang bunga pengantin. Tapi gambar suami tak ada. Mana ada orang pakai gaun pengantin, gambar suami tak ada, tuan-tuan. Ini pertama kali dalam sejarah ahli PKR, pemimpin PKR dari Selangor. Saya berfikir, manalah suami dia ni. Teringin juga nak tengok. Kalau Era Fazira kahwin kali ketiga, ada jumpa, nampak suami dia. Kan? Sama ada suami dia lebih tinggi daripada Era ke, suami dia lebih rendah daripada Era ke, itu cerita nombor 2, tuan-tuan. Kurang-kurang kita nampak lah, oh ni suami Era Fazira. Jadi lain kali kalau kita jalan kat KL ke, kan, jalan kat Pavilion ke, terserempak Era Fazira dengan lelaki, kan, kita cam, oh ini suami dia yang baru, suami dia yang ketiga. Macam tu. Ini pemimpin PKR Selangor, tuan-tuan. Buat pengumuman telah pun selamat diijab kabulkan mendirikan rumah tangga dengan saudara apa-apa-apa pada hari Sabtu lepas dengan majlis dihadiri oleh ahli keluarga terdekat sahaja, ini. Lepas tu gambar pakai gaun putih, baju pengantin, pakai tiara semua, pegang bunga. Gambar dia seorang, pengantin lelaki tak ada, tuan-tuan. Saya fikir ni mana pun. Nama ada, saudara apa dia cakap, tapi muka tak ada, gambar tak ada. Saya fikir betul ke tak betul ni dia kahwin dengan orang tu. Ke dia kahwin dengan Amiruddin, saya fikir juga ni. Dah 2 tahun ni saya fikir tak dapat jawapan lagi ni, tuan-tuan. Dia ni cakap dia kahwin dengan si Fulan bin si Fulan, gambar tak ada. Ke dia kahwin dengan bos dia, Amiruddin Syahri. Maklumlah Amiruddin Syahri gaji sebulan RM180,000. Yang kita tahu, gaji yang kita tak tahu mungkin dah RM250,000 pula.
Bodohlah perempuan kalau tak nak kahwin dengan Amiruddin Syari, tuan-tuan. Walaupun nikah, orang Indonesia cakap apa? Nikah siri pun nikah siri lah. Yang gaji sebulan 250 ribu. 200 ribu dia bagi isteri dia yang tua. 50 ribu dia bagi isteri dia yang siri. 50 ribu banyak, tuan-tuan. Bukan kata 50 ribu, 5 ribu pun dah banyak hari ni kan. Tambah-tambah pula 50 ribu. Tambah-tambah pula suami awak tu menteri besar. Boleh bagi awak tanah, boleh bagi awak lombong, boleh bagi awak pantai, boleh bagi awak bukit, boleh bagi awak gunung. Cukup hun ke tak cukup hun, cukup inci ke tak cukup inci, itu dah nombor 2, tuan-tuan. Itu dah nombor 2. Yang nombor 1 je fikir tanah, ladang, gunung, ganang, bukit, batu, pasir silika, kayu balak, kan? Itu nombor 1. Ini Azalina, jangan doakan saya kahwin pula. Kahwin itu kan sunnah Nabi, apa pasal pula tak boleh doakan dia kahwin? Pelik juga saya kadang menteri ni, tuan-tuan. Jangan doakan dia kahwin. Bermakna dia memang tak nak kahwin lah. Selagi dia jawatan besar, jawatan menteri. Mungkin nanti lepas dia dah tak ada menteri lagi, baru dia kahwin. Lepas tu, bila dia kahwin, saya pun fikir, dia ni nak kahwin dengan suami ke, nak kahwin dengan isteri? Tanya aja, takkan tanya pun salah, tuan-tuan. Jadi Akmal Saleh kata, jangan takut jadi pembangkang. Tapi Akmal sendiri, dia tak nak jadi pembangkang. Dia nak jadi state exco juga. Habis dia suruh Azalina jadi pembangkang. Takkan Azalina nak? Azalina suruh orang ramai doakan dia lagi kekal jawatan. Kan, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan jadi menteri, takkan tuan-tuan nak letak jawatan ramai-ramai yang jadi pembangkang? Bodoh lah tu namanya. Jadi, seruan Akmal Saleh tu apa? Wayang, sandiwara. Sandiwara siapa? Sandiwara Akmal ke tak? Sandiwara Zahid. Kan Akmal dia cakap Zahid bagi lampu hijau. Sandiwara Zahid. Yang dimainkan oleh Akmal. Jadi memetik kata-kata Zamil Ibrahim. Zamil Ibrahim. Dia ada buat konten juga baru-baru ni, tuan-tuan. Selepas Najib dijatuhkan hukuman. Najib dijatuhkan hukuman kan ada 2 perkara, tuan-tuan kan. Satu, permohonan tidak adendum yang ditolak. Satu lagi kes YDP tu yang dihukum 15 tahun penjara. Jadi Zamil Ibrahim ada dalam kamar mahkamah itu, kan? Jadi Zamil Ibrahim pun ceritalah apa yang berlaku dalam bilik itu, dalam mahkamah itu. Tapi Zamil pun tak beritahu kita kes yang mana satu, kes adendum ke kes YDP. Tapi dia cakap, tuan-tuan, Zamil cakap, Najib kecewa dengan Azalina Osman Said kerana tidak membantu Najib. Kerana Najib telah membantu Azalina dalam banyak perkara. Itu yang saya faham tak ucapan Zamil Ibrahim itu. Najib sangat kecewa. Najib cakap, saya dah tolong dia banyak. Tapi kata Zamil buat je macam tu. Mana kesal lah tu, kecewa. Najib kata Zamil, Najib cakap Najib dah tolong Azalina Osman Said banyak perkara. Tetapi macam itu. Konon-konon Zamil cerita konon-konon Najib kecewa dengan Azalina. Sebab Azalina kan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, tuan-tuan. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi lah dia yang mengawal pendakwa raya, dia yang mengawal peguam negara. Dia sebanyak sikit ada pengaruh lah kat atas peguam negara. Kes tu nak gugur ke, nak terus ke, nak di NAA ke, nak di AA ke, nak proceed dengan prosecution ke, dia lah tuan-tuan Azalina. Azalina kan Menteri Undang-Undang. Kan dia mengawal peguam negara.
Jadi bukan setakat kes Najib tak digugurkan. Bukan setakat kes Najib tak DA. Bukan setakat tak DNA. Masalah semua usaha Najib semuanya gagal. Permohonan dapat ditadin dan boleh tolak. Hakim cakap invalid. KYADB pula Najib didapati bersalah. Ada semua 25 pertuduhan. 15 tahun penjara. Denda 11 bilion ringgit lebih. Kecewa lah Najib konon-konon. Ini cerita Zamir Ibrahim konon-konon lah ni tuan-tuan. Bukan betul-betul konon-konon ceritanya. Jadi Zamir Ibrahim ni, dia nak mengaku Zahid sebetulnya tuan-tuan. Zamir Ibrahim ni kawan Zahid Hamidi. Jadi bila dia kona, dia smash dekat Azalina, Zahid Hamidi yang selamat. Cerita ini tuan-tuan, Zamir Ibrahim dia nak menyelamatkan Zahid Hamidi. Jadi dia smashkan Azalina Osman Said. Itu cerita dia, ada kona macam itu. Dia mana ada cakap, Najib kecewa dengan Zahid? Tak. Najib kecewa dengan Azalina. Sebab apa? Sebab Zamir dia nak coverkan Zahid. Jadi nak coverkan Zahid, terpaksa hentam Azalina. Azalina jadi collateral damage. Dia panggil, orang putih cakap. Azalina jadi collateral damage. Maka Zahid terselamat lagi. Ini semua Zahid punya wayang sandiwara. Tak bukan baru. Apa tuan ingat kalau bukan Zahid yang letak Azalina tu, nama, kalau bukan Zahid yang calonkan nama Azalina sebagai Menteri Undang-Undang kepada Anwar Ibrahim, tuan ingat Anwar Ibrahim nak lantik ke Azalina? Tak. Anwar Ibrahim nak lantik Azalina Menteri Undang-Undang sebab Zahid yang syorkan nama dia. Zahid yang syorkan nama Azalina. Tuan ingat Najib tu bodoh sangat. Dia tak tahu Zahid yang syorkan nama Azalina kepada Anwar. Najib tahu. Tapi dalam cerita Zamir Ibrahim tu, Zahid tak disebut langsung. Zahid tak bersalah. Yang salah Azalina. Ini cara sandiwara Zahid Hamidi di Bagan Datuk, tuan-tuan. Lagi satu sandiwara wayang dia, retorik dia itu. Kod mana pusing pun dia lepas. Pusing macam mana pun dia lepas. Mula dia bagi Akmal lampu hijau. Lepas tu dia dah kena marah dengan DAP, dah kena marah dengan orang ramai apa semua. Ridwan T dah puji Zahid, apa semua lah. Ketua Penerangan PAS dah puji Zahid. Yang kutuk Zahid pun kutuk, yang puji pun puji. Lepas tu dia suruh Lokman pula pentik. Dia tak ada bagi lampu hijau, dia bagi lampu merah. Tapi Akmal ni memang degil.